Kalau beli sekarang, saya takut harga turun lagi. Jadi saya nak tunggu dulu harga turun, baru saya beli. Tak ada seorang pun yang tahu harga emas akan datang ni turun ataupun naik. Berapa banyak turun, berapa banyak naik pun kita tak tahu. Pengalaman saya tuan-puan, selalunya mereka yang tunggu harga emas rendah ni, akhir sekali dia terpaksa beli harga yang lebih tinggi. Sebab tak ada siapa pun tahu harga paling rendah ni, melainkan harga tu dah jadi sejarah. Tak perlu pun tunggu harga rendah baru nak beli. Sebab apa? Harga hari ni akan menjadi murah untuk beberapa tahun akan datang. Sejarah tuan-puan 20 tahun ke belakang telah menunjukkan emas ni menaik secara puratanya 10% setiap tahun. Jadi kalau tuan-puan beli emas untuk simpanan jangka masa panjang, tak perlu risau tuan-puan tentang harga ni. Yang lebih penting adalah kepingan-kepingan emas kita bertambah dari semasa ke semasa. Jadi bagi tuan-puan yang belum tahu lagi, akaun emas Public Gold ni, kita boleh simpan emas rendah RM100. Tiada komitmen bulanan dan apabila cukup sahaja gram dalam ni, tuan-puan boleh keluar akaun emas fizikal macam dekat tangan saya ni. Jadi bagi tuan-puan yang nak bermula, tuan-puan boleh klik pautan di bio profil saya ataupun isi beg biru di bawah untuk saya bantu tuan-puan dapatkan akaun emas gap ni hari ini juga. Jadi jangan lupa follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.